Assalamualaikum, selamat datang ke channel Dr. Taspen. Alright, so untuk video ni saya nak berkongsi untuk satu kipas di mana thermal fuse dia ni putus. So kita dah tukarkan dan ada yang bertanya lah macam mana nak ikat balik bila tali-tali ni kita dah buka, dah potong. So apa yang saya gunakan kabel tie. So kita dah gantikan dia, thermal fuse ni putus. Kita dah gantikan. Spek dia adalah pada suhu 2A 135 degrees 250 V. Ok, so bila kita dah tukar thermal fuse ni, kat sini dia akan apa ni, tali yang tali asal dia ni kita akan potong dululah untuk buka, dan kita kena pasang balik dan ikat semula. Kebiasaan ni kita ikat semula, kita akan menggunakan kabel tie macam ni. Okay, so lepas ganti kita susun balik heatsink, kita pasang balik, kita susun kedudukan wire dia dengan betul, dengan kemas. Lepas tu kita ikat balik dengan kabel tie. Alright, so benda-benda macam ni biasanya lah. Biasanya kalau ada yang rajin boleh cari tali, korang boleh cari tali nylon dan ikat semula. Tapi saya hanya menggunakan kabel tie macam ni lah. Kita susun balik wire, kita kemaskan, lepas tu kita ikat balik, bagi dia tak berterabuh lah. Ok, so ni macam ni kita potong. Alright, so yang ni kita boleh potong. Kita dah ikat cantik, dah kemas, kita potong je. 1, 2, 3, 4. Ok, so untuk potong pastikan jangan terpotong dia punya wire coiler ni. Kalau potong wire coiler ni dah banyak sangat kerja, susah. Ok, so macam ni lah keadaan dia. Akan nampak kemas sikit. Dah nampak kemas dah. Lepas tu kita akan check dekat dia punya, sebab kipas ni dia gunakan bearing. Ok, kita try pusing macam ni. Kalau dia lembut, tak bergoyang, ok, elok lah tu. Ok, depan macam ni kita pusing dalam keadaan smooth, lembut. So kipas ni tak ada masalah, bearing dia ok. Dan kita baiki ni, settle yang ni, kita pasang semula lah. Alright, so itu saja perkongsian daripada saya. Oh yes, satu lagi, bila kita dah buka kipas macam ni kan, jangan lupa check dia punya nilai pada kapasitor ni. Ok, kadang-kadang nilai dia dah drop. So sekarang ni dia menggunakan 2.5 microfarad. So kalau kita check dapat 2.0 microfarad ke, so tukarkan balik pada nilai yang asal lah. So 2.5 microfarad, tukarkan kapasitor yang baru. Ok, so itu saja perkongsian daripada saya untuk video kali ini. Alright, moga bermanfaat untuk anda. Jumpa lagi pada video seterusnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Dr. Taspen. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ada barang kita kongsi. Alright, cantik.